Kabilan Jelevan bernama penuh Kabilan Jelevan, anak lelaki Tyagarajan dan berumur 25 tahun pada tahun 2025. Anak bongsu daripada 5 adik-beradik ini dilahirkan pada 18 Januari 2000 di negeri Sarawak. Dia berkelulusan sijil teknologi maklumat daripada Kolej Komuniti Hulu Langat. Dia merupakan seorang atlet Muay Thai yang menjalani latihan di Rentak Muay Thai Gym, Kuching, Sarawak, iaitu kelab yang diwakilinya di bawah bimbingan jurulatih Eddie Singh Payak. Kabilan berdarah kacukan India Kayan, yang mana bapanya Tyagarajan Ganapati berbangsa India, manakala ibunya Kulan Anyi daripada kaum Kayan. Bapanya pernah berkhidmat dalam tentera udara di Raja Malaysia, namun telah pun meninggal dunia pada tahun 2019. Sebelum menyertai Muay Thai, difahamkan sejak kecil, Kabilan terlebih dahulu mempelajari Taekwondo dan Silambam, iaitu seni mempertahankan diri dari India. Pada usia 14 tahun, iaitu pada 2014, dia mula beralih ke Muay Thai dengan menyertai kelab Muay Thai SS Fighters, yang mana asas pertahanan diri yang sudah ada memudahkan transisinya ke seni bela diri ini. Sejak itu dia menjuarai pelbagai kejohanan Muay Thai termasuk peringkat tempatan, Borneo, kebangsaan dan antarabangsa. Kemenangan antarabangsa pertamanya diraih di Max Muay Thai Challenge di Thailand pada awal 2018. Pada Disember 2018 pula, dia muncul juara di World Kickboxing Championship di Hong Kong selepas menewaskan Jason Tang dalam kategori 57 kilo, menjadikan ia kejayaan keduanya di pentas dunia. Antara fakta menarik mengenai Kabilan ialah dia pernah bercita-cita ingin menjadi juruterbang seperti yang pernah dikongsikan oleh bapanya sebelum ini. Namun kecintaannya terhadap Muay Thai akhirnya mengatasi cita-cita tersebut. Pada tahun 2025 ini, ketinggiannya sebagaimana yang direkodkan ialah 171 cm. Menariknya, semua adik-beradiknya ialah atlet Malaysia dalam pelbagai jenis sukan. Kakaknya, Nerosha Kaligit, ialah pemain bowling negara yang pernah memenangi emas di kejohanan dunia 2017 di Las Vegas serta perak di Sukan SEA 2021 di Hanoi selepas meraih kedudukan kedua dalam acara berpasukan wanita. Pada September 2023, kakaknya itu dilaporkan telah memeluk Islam selepas tertarik dengan cara hidup dan amalan ibadah rakan-rakan Muslimnya. Mengenai pencapaian Kabilan di One Championship, setakat ini dia telah merekodkan 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Dia menentang Sulaiman sebanyak 2 kali menerusi technical knockout dan keputusan majoriti, manakala kalah kepada Roam dan Muga masing-masing menerusi technical knockout dan knockout. Antara pencapaian lainnya termasuklah memenangi pingat perak Sukan Universiti ASEAN 2022, Gangsa Sukma 2022, Wakil Malaysia di Sukan SEA 2022, juara Lampini World Championship 2024, juara Kejohanan Wilayah Pahlawan 2025 dan juara Fury Championship 2025 dengan knockout terpantas dalam masa 21 saat.